Kalau korang nak tukar wiper baru, pastikan korang pilih wiper yang betul guys. Sebab wiper ni kita nak pakai lama. So kalau korang salah pilih wiper, sekejap je dia punya getah tu dah keras. Jadi pilihan terbaik korang pakai Samurai Silicone Wiper ni guys. Wiper ni teknologi daripada Jepun. Getah ni diperbuat daripada nano silikon. Getah dia lembut guys. So bila kita pasang kan, korang boleh tengok dekat sini. Dia punya getah ni dari hujung ke hujung memang rapat dengan cermin. Sebab ada sesetengah wiper yang getah dia keras, dekat bahagian hujung dia mesti ada gap. So bila ada gap, dia wipe tak clean tau. Tapi takkan terjadi dekat wiper Samurai ni guys. Sebab bila kita wipe, dia punya pemandangan tu memang clear. Memang tak ada tinggal kesan air langsung, walaupun cermin depan aku ni belum coating. Okey, untuk saiz dia pula korang tak payah pening nak pilih. Sebab dekat beg kuning tu dia dah asingkan siap-siap ikut model kereta korang tau. So korang tinggal nak pilih je korang pakai kereta apa. Untuk pemasangan korang boleh pasang sendiri je sebab memang senang sangat guys. Korang buka je dia punya lock ni, lepas tu masukkan dekat dia punya penyangkut wiper. Lepas tu lock je balik, dah boleh pakai dah guys. So guys, kalau korang nak wiper yang budget tapi dengan kualiti yang terbaik, Samurai Silicone ni memang jawapan dia guys. Kalau korang berminat, tekan beg kuning sekarang.